Masalahnya bila buka je bunyi berdengung dekat dalam enjin kereta lah. Kalau start lagi kuat bunyinya. Okay, cara untuk kita buka wiper arm ni, goyang-goyang sambil tarik ke atas. Dekat sini dia ada klip yang pegang nut wiper arm. Tapi kalau tak boleh, kena buat gini lah. Biasanya bila kita nak buka nut ni, dia susah nak buka. Jadi cara untuk kita buka nut arm wiper ni, kita kena pegang. Sebelah kanan pegang wiper arm ni dan sebelah kiri tarik ke bawah, lawan jam lah. Baru dapat buka nut. Kalau tak pegang, memang susah nak buka. Dan satu lagi, bila kita tarik, arm wiper ni dia akan ikut sekali. Jadi kena pegang. Dan satu tangan lagi, buka nut. Cara yang sama, satu tangan pegang wiper arm, satu tangan lagi buka nut. Untuk keluarkan arm wiper ni, kita tak boleh tarik. Ataupun kita pakai screwdriver, tak boleh. Tak boleh, memang susah. Kalau tarik ke atas, sama juga, tak boleh. Jadi apa yang kita nak kena buat, pakai anti karat ni dan kita sembur dekat gigi arm wiper ni. Lepas tu angkat arm wiper ni, goyang-goyang sambil tarik ke atas. Yang sebelah sini pun sama juga, spray dengan anti karat, angkat, goyang-goyang sambil tarik ke atas. Kalau tak boleh, pakai dua tangan. Untuk buka plastik ni, kita tak boleh tarik gini. Belakang ni ada double tip. Kita kena pakai pisau. Lalukan mata pisau ni. Dan satu tangan lagi, kena tekan. Dekat tengah ni, ada penyambung dia. Jadi kita kena tukar arah lah. Sebab dia dah sangkut dengan klip tengah-tengah ni. Potong sampai hujung. Buka bonet. Okay, lepas tu kita tarik getah ni. Jangan buat gini. Kalau buat gini, dia akan koyak. Kena buat gini. Tarik pelan-pelan sampai habis lah. Sampai dia tercabut. Lepas tu kita buka klip plastik ni. Cara untuk bukanya jangan buat macam ni lah. Kalau kita cuba buka, biasanya dia akan pecah. Pasal klip ni dia pakai buang. Sekali pakai je. Jadi cara untuk bukanya, pakai screwdriver flat, selit tengah plastik ni dan kumpul ke atas. Macam gini. Nanti dia akan terpelanting lah. Cuma nak buka klip ni, lebih baik kita letak kain ke atas. Supaya dia tak terpelanting masuk dalam enjin.
Lepas tu kena goyang-goyangkan sebab kadang tu dia lekat dekat cermin ataupun bodi kereta ni. Kemudian tarik ke bawah dan kepak keluar. Ini bahagian belakang lah. Kita tengok ada double tick yang dia tampal dekat plastik ni. Ini ada dua klip untuk kita sambung dua jadi satu. Lepas tu buka skru wiper lead ni. Kalau susah nak buka, kena sembur dululah dengan spray anti rust ni. Sembur dekat semua nut. Lepas tu buka nut. Nut last kita tak payah cabut lagi lah. Kita buka yang tengah dulu. Sembur anti karat. Lepas tu buka nut. Satu tangan kena tahan wiper lead ni dari jatuh dan buka nut yang last. Yang sini pun kena pegang. Buka nut last dan turunkan wiper lead ni perlahan-lahan. Lepas tu buka soket motor wiper. Caranya kena buat macam ni lah. Tekan klip, jangan tarik, dia kadang tu dia lekat. Tekan sambil goyang-goyang tarik ke belakang. Karat ni lah yang buat kenapa soket ni susah nak tarik. Pakai contact cleaner. Jangan spray dekat kontak. Kita kena test dulu dekat tempat lain. Kalau dia tak ada kesan ataupun mengelupas, baru kita boleh sembur dekat pin kontak ni. Cara bersihkan pin kontak ni jangan buat macam ni lah. Rugi contact cleaner. Kita kena kikis dulu. Kalau ada berus lagi elok lah. Agak-agak dah tanggal, baru kita spray. Kikis lagi mana-mana yang lekat tak tanggal. Dan kita spray. Okey, dah bersih. Nak senang kerja, kita pakai soket ni lah. Dan kita buka nut motor wiper ni. Bila dah rasa ringan, kita ambil fleksibel ni je. Dan kita pulas dengan tangan lah. Nut ni dia tak boleh cabut pasal dia sangkut dengan getah motor wiper ni. Jadi kita buka nut lain pula. Masa buka nut, kalau rasa berat, kena goyang-goyang sikit. Motor wiper ni, kadang tu nut terkepit sebab tu dia rasa berat. Untuk keluarkan motor wiper ni, kita tak boleh buat gini. Kita tak boleh tarik je. Dia kena buat gini. Satu tangan pegang wiper lead ni, satu tangan lagi kena pegang motor wiper. Wiper lead ni kena tolak sambil satu tangan lagi tarik motor wiper. Ambil spray anti karat. Dah sembur dekat nut motor wiper ni. Kadang tu dia ketat. Jadi kita kena sembur dulu anti rust ni supaya senang nak buka.
Kita tak boleh nak buka nut kalau kita buat gini. Untuk buka nut motor wiper ni, kita kena sendal motor wiper ni pada body kereta. Macam gini. Sendal kaki motor wiper ni dan tahan. Baru boleh buka nut motor wiper ni. Keluarkan nut dan tanggalkan motor wiper ni. Untuk keluarkan wiper lin ni, kita tak boleh tolak melalui lubang motor wiper ni. Kita kena masukkan dulu ball joint dalam lubang motor wiper. Lepas tu tangan kiri kena tolak wiper lin ni ke kanan. Baru dapat keluarkan wiper lin ni. Kalau kita rasa benda ni longgar, dia memang gini, dia memang longgar. Kalau kita beli baru pun, dia gini juga, dia longgar. Jadi kalau ikutkan, wiper lin ni boleh pakai lagi lah. Okay, kalau gini kita tak boleh buat ni. Wayar negatif kita tak boleh sambung dekat, tak boleh kena dengan body motor wiper ni.